Kau yakin ke mayat Julie tu ada dalam rumah ni? Tahu tak dia dah jumpa dah bilik kat dalam office tu. This is all your fault. Why is it my fault? Semua bukti meletakkan Razman tu sebagai mangsa tau. We have to get out now. Memang aku bunuh Julie. Memang aku bunuh dia. Puas hati kau. Tu yang kau nak dengar kan? Ya. Yes. Diamlah, sial! Akak buat semua tu untuk Man. You pembunuh, Razman! You yang bunuh dia! Pembunuh! Ngaku je nak cakap! Pembunuh! Yes. Hello? Sofia. Aku nak kau keluar dari rumah tu sekarang. Sebab aku cuba dapatkan warrant dan aku akan pastikan yang mamat tu masuk ke dalam hari ni juga. Kau yakin ke mayat Julie tu ada dalam rumah ni? Ya, aku yakin mayat Julie dekat sana. Kalau tak, kenapa dia nak berahsia sangat pasal bilik tu masa kita orang kat sana hari tu? Lia, kau percaya sangat cakap Saiful tu sedangkan engkau sendiri pun belum tengokkan bukti tu. Nak tak nak, aku kena pergi sana sebab aku nak kena cari laptop dan pistol Saiful sampai dapat. Okay. Aku bagi tahu dia, I'll go for a run. Bye. Okay, look, I'm being honest with you. Memang awal dulu I suspicious dengan you. I datang sini, I nak cari bukti apa yang I boleh jumpa. And guess what? I jumpa lelaki yang tak bersalah. I siap bagi tahu Liana yang you tak bunuh Saiful. Razman, I percayakan you. I boleh tolong you. And I nak tolong you. I boleh buktikan yang you tak bersalah. I tak tahu macam mana nak percayakan you lagi. Bukan I yang you patut risaukan. Kalau I jadi you, I akan lebih berhati-hati dengan Kak Yan.